Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, abang-abang, gek-gek, gaul-gaul, mamak-mamak, pakcik-pakcik, inak-inak, makcik-makcik, gendui-gendui, atok-atok, nini-nini, muyang-muyang ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat-sahabat juga yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini tazkirah nak sampaikan pada hari ini ya, berkaitan dengan hukum qauli, fi'li dan qalbi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembahyang yang sempurna bukan hanya berdiri dan rukuk ya, sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala ya, semata-mata, tapi ia melibatkan dengan hati itu apa, qalbi ataupun apa, qalbu. Kalau lebih baik sebenarnya qalbi itu dalam hati. Setiap benda yang kita buat ya, mestilah kena ada niat di dalam hati. Itu bagi qalbi ya, sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia melibatkan hati, lidah dengan perbuatan ya. Yang pertama ya, saudara ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, yang pertama hukum qalbi, iaitu perkara yang wajib dilakukan dalam hati ya, niat. Maknanya qalbi itu niat lah ya. Contoh usolli fardhu subuhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Itu sembahyang suang ya saja. Aku sembahyang padu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kalau kita berjemaah pula, usolli fardhu subuhi raka'ataini adaan mamum lillahi ta'ala. Jika kita mengikut imam ya. Kalau kita jadi imam pula, usolli fardhu subuhi raka'ataini adaan imam lillahi ta'ala ya saja. Aku sembahyang padu subuh 2 rakaat tunai menjadi imam kerana Allah wa ta'ala. Itu ya dengan niat dalam hati, dipanggil qalbi ya. Okey, jadi niat itu bukan tempat di dalam. Jika ia lalai, seolah-olah jadi kosongnya walaupun akan betul. Kedua ya, sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hukum qauli. Apa maksud hukum qauli? Hukum qauli adalah percakapan ya. Hukum qauli adalah percakapan, mubalah gitulah, iaitu perkara yang wajib dilafazkan dengan lidah seperti bacaan surah Al-Fatihah dan takbir ya. Allahu akbar. Bunyi kan ya, sahabat dikasihi Allah ya. Allahu akbar berbunyi ya. Allahu akbar ya. Dan selalu seperti biasalah pada surah Al-Fatihah itu adalah qauli ya. Yang tiga pula adalah hukum fi'li. Fi'li adalah perbuatan. Contoh tangan macam ni ya. Tangan ni adalah pergerakan lah, senang cerita, perbuatan adalah pergerakan. Itu dipanggil hukum fi'li ya, iaitu perbuatan sembahyang yang dilakukan dengan anggota nyawa ya, badan ya, seperti rukuk dan sujud. Fi'li ialah apa yang dilakukan dengan anggota nyawa ya atau badan ya. Pergerakan yang tenang, tak nak senang tu ya, khusyuk dan taat. Itu ya, 3 aja ya, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama tu hukum qalbi, niat ya. Kedua tu hukum qauli, maknanya lapas ya, dan perbualan ya, qauli. Okey, yang ketiga tu hukum fi'li, maknanya perbuatan ya. Itu je lah aku nak sampaikan kepada sahabat-sahabat ya, sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.